Demo tahu ke tak sejarah asal usul Tok Bali Pasir Putih Kelantan? Tok Bali Pasir Putih Kelantan terkenal dengan pelabuhan perikanan yang terbesar di negeri Kelantan. Kalau sampai di Tok Bali, pasti akan melihat satu jambatan yang tinggi, iaitu Jambatan Tok Bali yang menghubungkan antara daerah Bacok dan juga Pasir Putih. Tok Bali tidak ada kena-mengena dengan Bali di Indonesia. Mengikut versi asal orang-orang tua, Tok Bali ni diambil sempena dengan nama seorang ulama yang terkenal di kawasan Pasir Putih yang bernama Tok Bali. Tok Bali ni memang terkenal di zaman penentangan Tok Janggut terhadap British pada awal abad ke-20. Bukti yang mengatakan Tok Bali ni, ada yang mengatakan ada kubur, iaitu Tok Bali Merah di Tumpak, Kelantan. Cuma Tok Bali Merah dengan Tok Bali ni kita tidak tahu kesahihan, adakah orang yang sama ataupun orang yang lain. Satu lagi versi mengatakan Tok Bali ni merupakan seorang pelayar daripada Bali, Indonesia yang terdampar di kawasan ini dan diambil sependengar namanya, iaitu orang Bali. Orang panggil Tok Bali lah sebab dia orang tua. Tetapi versi itu tidak kukuh dan lebih kepada Tok Bali yang habis saya bagi tahu tadilah, iaitu seorang ulama dan juga tokoh agama yang terkenal di kawasan ini dulu. Gitulah ceritanya. Tapi kita tak tahulah betul atau tidak versi asal usul sejarah Tok Bali ni. Acu set demo boleh komen lah. Lagu mana set demo? Hubungkan antara daerah Bacok dan juga Pasir Putih. Tok Bali tidak ada kena-mengena dengan Bali di Indonesia. Mengikut versi asal orang-orang tua, Tok Bali ni diambil sempena dengan nama seorang ulama yang terkenal di kawasan Pasir Putih yang bernama Tok Bali. Tok Bali ni memang terkenal di zaman penentangan Tok Janggut terhadap British pada awal abad ke-20. Bukti yang mengatakan Tok Bali ni, ada yang mengatakan ada kubur, iaitu Tok Bali Merah di Tumpak, Kelantan. Cuma Tok Bali Merah dengan Tok Bali ni kita tidak tahu kesahihan, adakah orang yang sama ataupun orang yang lain. Satu lagi versi mengatakan Tok Bali ni merupakan seorang pelayar daripada Bali, Indonesia yang terdampar di kawasan ini dan diambil sependengar namanya, iaitu orang Bali. Orang panggil Tok Bali lah sebab dia orang tua. Tetapi versi itu tidak kukuh dan lebih kepada Tok Bali yang habis saya bagi tahu tadilah, iaitu seorang ulama dan juga tokoh agama yang terkenal di kawasan ini dulu. Gitulah ceritanya. Tapi kita tak tahulah betul atau tidak versi asal usul sejarah Tok Bali ni. Acu set demo boleh komen lah.